Rasa sayang nak keluarkan emas. Kalau boleh nak kumpul banyak-banyak je dekat situ. Setiap tahun saya akan keluarkan emas daripada akaun ni. Alang-alang nak buat keluar emas hari raya, saya akan bawa keluar juga beberapa keping emas lain. Kumpullah dalam satu parcel. Jimat postage. Jadi anda kata saya nak keluarkan 1 gram, kemudian nak keluarkan 2 keping 5 gram. 11 gram lah. Nanti dekat dalam akaun ni, bakinya tinggal 0.3312 gram saja. Emas yang ada dekat dalam akaun Public Gold ni, akaun Gap, ialah emas fizikal. Dalam akaun tersebut, emas fizikal yang Public Gold bantu simpankan. Kemudian, bila kita dah buat keluar, jadi emas fizikal yang kita simpan sendiri. Dan sebenarnya, emas yang terbaik lah emas fizikal yang kita simpan sendiri. Dah cukup gram nak buat keluar, boleh buat keluar pada bila-bila masa pun. Kalau nak menabung lagi, nak keluarkan item besar, boleh menabung lah sampai cukup. Berapa gram yang kita nak, nanti boleh keluarkan pada bila-bila masa. Emas dalam akaun ke, emas dekat tangan ke, dua-dua nilainya sama. Dua-dua emas fizikal. Nak mula belajar menabung emas dekat Public Gold, kemudian nanti boleh keluarkan emas fizikal, simpan sendiri di tangan, boleh komen nak untuk saya bantu sebaiknya.